Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ramai tertanya-tanya bila gambar tular Perdana Menteri Malaysia kita menaiki kereta The Beast milik Donald Trump. Apakah maksudnya? Adakah Malaysia sedang tunduk pada kuasa besar? Atau ini strategik diplomasi yang bijak? Sebenarnya itu bukan isu tunduk. Dalam dunia politik antarabangsa, simbol seperti ini menunjukkan keakraban diplomatik. Malaysia sedang membina jambatan baru dengan Amerika Syarikat. Ianya bukan sekadar soal imej, tetapi ekonomi, pelaburan dan teknologi. Perjanjian perdagangan Malaysia dan Amerika Syarikat baru-baru ini telah membuka peluang yang besar. Lebih 6,900 produk Malaysia kini bebas cukai masuk ke pasaran Amerika Syarikat. Ini bermakna lebih banyak peluang kerja, peningkatan ekspor dan pertumbuhan sektor pembuatan, terutamanya dalam semikonduktor, elektrik dan peralatan perubatan. Malaysia bukan menjual maruah. Kita sedang memastikan kerjasama ini berlaku atas dasar saling hormat. PMX juga menegaskan, Malaysia tetap bersama PBB dan terus memperjuangkan isu Gaza, walau dalam rundingan dengan kuasa besar. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang mampu berfikir dengan waras dan positif, jangan cepat salah faham. Naik kereta The Beast itu cuma simbol diplomatik. Yang penting, Malaysia kekal berdaulat dan berani ke depan untuk manfaat rakyat. Kita nak jadi rakyat strategik dunia, bukan sekadar penonton di tepian jalan. Itulah yang dipanggil diplomatik antarabangsa. Salam Malaysia Madani.